Okey geng, so hari ni saya nak ajar korang cara buat duit menggunakan aplikasi game ni. Okey. Yang ni game dia, nama game dia adalah Crazy Rock Korang boleh tengok dekat dalam Play Store ada, ataupun tekan link dekat bawah ni. Okey, tekan link dekat saya punya description tu untuk download game Buiman. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk dulu pengeluaran saya untuk game Buiman ni. Okey, Buiman pula. Crazy Rock ni. Okey, korang boleh tengok dekat sini saya dah keluarkan sebanyak RM5, RM6, RM2. Yang ni fail ni sebab saya tukar akaun saya lah, sebab dekat sini Touch and Go ni korang kena masukkan nombor akaun bukan nombor telefon. Okey, bukan nombor telefon, nombor akaun Touch and Go lah. Okey, nombor akaun Touch and Go baru korang boleh keluarkan. So macam mana kita dapatkan duit tu? Dekat sini kalau korang perhatikan ada 10,000 sehingga 100,000 koin bersamaan dengan RM10. Minimum untuk keluarkan dia adalah RM2 minimum untuk keluarkan dia adalah RM2. So macam mana kita nak dapatkan koin tu? Okey, dalam video ni saya ajar dulu. Alright. So korang pergi dekat mission. Okey, pergi dekat mission. Dalam ni korang kena tengok ni, nampak ni ada ni kan. Korang buat lah task tadi. Kalau korang tekan link saya tu, so saya akan dapat invite friend ni. So saya akan dapat dekat bawah tu lah invite friend. So sekarang ni tak ada orang tekan link, so saya tak dapat invite friend tu. Okey. Sekarang ni kita nak buat task. Yang ni korang tak perlu tekan apa-apa tau. Korang biarkan dia sehingga habis. Habis macam mana? Korang tekan pangkah kat atas tu, nampak tak ni? Pangkah ni korang tekan. Dekat sini dia ada nyatakan task progress. So korang tekan to continue, korang tunggulah sampai dia siap. Nak tahu siap ke tak siap? Korang kena tengok video ni dulu. Okey, korang tunggu je lepas tu korang tekan lagi. Tengok dah separuh kan. So tekan continue. Cuma ambil masa korang lebih kurang dalam 20 minit jugalah untuk main game ni. Untuk dapatkan task harian dia tu. Kalau korang betul-betul buat 20 minit sehari, dalam seminggu korang boleh keluarkan RM2. Okey, sambil orang cakap santai-santai, sambil main tu boleh lah keluarkan. Alright, tu sikit lagi. Okey, korang tunggu 1 2 3. Alright, dah siap lah tu. Dah siap. Nampak tak? Satu task ni kita dapat dalam 1,200. 1,200. So nak capai kepada tu lebih senang lah. Okey, ni download ni, cara nak main yang download ni korang tak perlu download tau. Walaupun dia suruh download, korang tak payah download. Korang tekan je. Okey, korang tekan je. Dia korang tak perlu download. Korang just tekan dia punya link. Nanti dia akan arahkan kepada Play Store ni. Korang dah kira download walaupun korang tak download pun dia akan kira download. Okey, macam itulah cara dia. Korang tekan back and tunggu sampai habis, pangkah je. Bila dah siap macam ni kan, kau tekan lah dekat atas ni ada 4 second. Nampak tak? 3 2 1 0 tu kan. Tekan je. Dia keluar nak panah tu tekan. Lepas tu yang ni pun korang tunggu sampai dia keluar pangkah. So korang tekan. Itulah cara dia, nampak? Dia akan progress dekat bawah ni. Yang ni korang tinggal buat je lah task-task dia. Okay, kalau dia suruh naikkan level ni, aku main lah sampai 30 kali. Main dia simple je, bukan susah pun. Okay, korang tekan je main. Okay, contoh sekarang ni, tekan buat macam ni. Alright, so tekan, tembak, dah cerita. Okay, nampak dia jatuh-jatuh. Gitu je lah, simple je. Dah siap satu, nampak? Satu level. So korang main dalam 30 main, lepas tu dah settle. Okay, benda ni korang bukan main selalu tau. Korang bukan kata nak main, nak cukupkan hari ni, tak boleh. Okay, korang kena selesaikan task dia, lepas tu tunggu besok pula. Selesaikan task, tunggu besok pula. Okay, kalau korang terus main pun boleh, tapi tak banyak lah, sebab satu game dia bagi lebih kurang dalam 10 je. So agak rugi lah, agak rugi. Okay, so kalau korang nak tahu lebih lanjut ataupun lebih detail kan, korang tengok satu game dia bagi 664 je koin. Okay, satu game 644 koin. So korang kena kumpul lah, kumpul. Okay, so bagi saya korang selesaikan task. Kalau yang ni tengok video, every video tu korang tengok je lah, tunggu task dia. Jom kita buat sama-sama. Ni korang tengok video dia. Easy je cara dia. Kau tengok je sampai video tu habis, tak perlu buat apa. Lepas tu dah settle. Okay,
selesaikan task. Satu hari korang selesaikan task je. Okey, nampak dia bagi 40, tapi dia bagi ni lah pangkat dia ni. Pangkat dia ni di korang boleh tukarkan daripada pangkat tu, tukarkan kepada ni. Dekat sini lah, tukar pangkat, tukar cengkerang. Dia bagi benda-benda macam tu. Okey, so korang boleh dapatkan dia lah, barang-barang rare. Nampak ni cengkerang, kuku, diamond. So tu semua boleh tukar kepada coin. Okey, diamond boleh tukar pada coin, cengkerang boleh tukar pada coin. So sebab tu saya suruh korang selesaikan task je. Okey, so kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, korang boleh follow akaun ni. Saya akan bagi tahu, sebab dalam akaun ni saya akan buka minda korang boleh cari duit dekat media sosial. Walaupun korang ada telefon je, tapi korang boleh buat duit. Okey, so jangan lupa like, follow and share.